Bila je bercakap tentang saiz, ramai yang cakap size doesn't matter bro. Tapi untuk Android, size does matter bro. Audiobank sekarang ni dah ada Android player bersaiz gedabak bro. 13.1 inci dan 11.6 inci. Ni kita compare sebelah-sebelah, gempak weh. Kedua-dua Android ni ada 4GB RAM dengan 64GB ROM. Screen QLED 2K, lepas tu support 360 camera dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Alah, ni semua korang dah tahu, kebanyakan Android pun lebih kurang sama je. Tapi aku nak bagi tahu kat korang, kenapa korang kena pakai skrin besar. Mestilah kena pakai yang besar supaya senang korang nak tengok maps. Korang boleh nampak ceruk jalan. Lepas tu kalau korang nak tengok YouTube ke, nak tengok video-video ke, jelas. Macam aku cakap, Android ni dia guna QLED 2K. Korang tengok video ni sharp tak sharp. Lepas tu boleh buat picture in picture lagi. Ada 360 kamera, lagi best dengan skrin besar. Kiri kanan, depan belakang, jelas weh. Taklah berkerut tengok video dengan skrin kecil tu. Lepas tu pula untuk penggemar audio, Android ni didatangkan dengan DSP. Ada equalizer, ada bass boost, fill dan sebagainya. So korang boleh tune mengikut cita rasa telinga korang. So, aku tak nak cakap banyak lagi. Korang tukar Android player korang yang bersaiz kecil tu kepada Audiobank skrin besar ni. Ada dua saiz, 13.1 dengan 11.6. Tanggung puas hati.